Ahli Parlimen Pasir Mas Fadli Syari merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan ketegasan kerajaan terhadap rumah ibadat termasuk kuil yang dibina di atas tapak tidak sah. Ketua Penerangan PAS itu menyatakan pendirian kerajaan selari dengan tuntutan peserta himpunan Gerakan Anti Rumah Anutan Haram yang diadakan di Ibu Negara pada 7 Februari lalu. Beliau menegaskan pematuhan kepada undang-undang sedia ada merupakan keperluan asas dan aktivis yang memperjuangkan isu berkenaan wajar diberi penghargaan. Terdahulu, Anwar menegaskan kerajaan tidak lagi membenarkan pencerobohan tanah dengan pihak berkuasa tempatan diberi kuasa bertindak terhadap rumah ibadat tidak sah mengikut peraturan dan tempoh munasabah. Timbalan Presiden PKR Nurul Izzah Anwar mencadangkan penubuhan jawatan kuasa bebas yang bertanggungjawab terus kepada Parlimen bagi memantau tindakan penguatkuasaan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Beliau menyatakan isu SPRM bersifat sistemik kerana kuasa penyiasatan, pendakwaan dan kewangan tertumpu kepada satu institusi dengan pemantauan luar yang terhad. Nurul Izzah mengingatkan bahawa kuasa tanpa pengawasan berkesan berisiko disalahgunakan termasuk dalam kes pembekuan aset dan siasatan berprofil tinggi yang pernah mencetuskan kontroversi. Menurutnya, institusi penguatkuasaan yang memiliki kuasa besar mesti dipertanggungjawabkan sepenuhnya bagi memastikan keadilan ditegakkan berasaskan bukti, proses wajarnya dan kepercayaan rakyat. Pengerusi Parti Kemajuan Malaysia, P. Weita Morty, memberi tempoh 48 jam kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjelaskan atau menarik balik dakwaan berkaitan bekas menteri yang didakwa mencetuskan ketegangan kaum. Weita menyatakan kenyataan Anwar dalam Perhimpunan Kementerian Perpaduan yang menyentuh dakwaan palsu terhadap kebebasan beragama dan kematian dalam tahanan membawa implikasi serius terhadap dirinya. Beliau menegaskan jika dakwaan itu benar, ia sepatutnya disiasat sebagai kes jenayah, manakala Anwar wajib menamakan individu yang dirujuk atau mengemukakan bukti sokongan. Weita turut menekankan tuduhan tanpa penjelasan terbuka daripada seorang Perdana Menteri tidak boleh diterima dalam sistem demokrasi berteraskan kedaulatan undang-undang dengan tempoh 48 jam bermula petang ini.